Terkejut aku dengan view. Sabar guys, sabar. Mel tu tengah cuba bertenang weh. Dia nak cakap sekejap lagi nak semayang pula. Tapi dia tulis nak sayang pula. Kenapa dia tulis sayang? Dia tulis dekat siapa sebelum ni macam senang sangat je dia tulis sayang tu. Tak pernah dapat. First time dapat dia tulis kat siapa sebelum ni. Sekejap lagi dah sambung tu. Sedih kan sangat. Bagi Mira overthinking je tak. Mira kalau overthinking, Mira perlukan gula. Sabar jap. Mana dia? Mamak tu yang type. Sebab tu typo. Sekarang mana mamak tu? Betul ke mamak yang type? Ke perempuan yang sebelah dia yang type? Mana? 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 Tak reply pun. Betul lah. Dia panggil orang lain ni saya. Mira tak pernah dapat macam tu. Mira tak pernah dapat macam tu. Senang sangat dia tulis tu. Mana? Dia betul-betul hilang. Tu ke tak ada tu? Sekejap. Mira try scroll kot ada. Mira terlepas. Memang tak ada. Memang dah lupa Mira. Kau tengah kejut sahur. Dia kejut perempuan tu sahur. It's hurt. It's hurt. Baru dapat tadi happy. Kejap tengah borak dengan Tok Hadi ni. Tok Hadi. Awalnya borak. Borak dengan Tok Imam dulu nak subuh ni. Lepas subuh lah jumpa Tok Hadi. Tok Hadi. Confirm Tok Hadi bukan Tok Hadi. Confirm Tok Hadi. Betul ke Tok Hadi? Kenapa Tok Hadi tu borak dengan Capi? Kejap lah bagi Capi borak dengan Mira dulu. Capi, cakaplah dekat Tok Hadi tu borak dengan Mira dulu. Alah. Mana? Mana? Mana tak ada pun. Mana? Saja nak cinta kenangan dengan Tok ni dulu. Cinta. Panggil cinta pula. Kenapa cinta je caps lock
Kenapa caps lock Cinta. Yang lain semua tak caps lock. Cinta je caps lock. Nampak tak? Cinta tu je caps lock. Yang lain tak caps lock. Cinta. Mampu dah. Mungkin dia nak tulis cipta kan? Dia salah tulis kan? Confirm nak tulis cipta. Sekejap lah guys. Korang ni amatlah nak cipta kenangan ni. Confirm cipta? Confirm Tengok ni, Mira punya kunafa kan? Crunchy. Tapi tak sempat habis. Korang nak tak? Sebab Mira dah cipta kenangan baru, rasa tak nak makan dah. Nak tak? Ambillah sikit. Korang ni, tak apa nak share dengan Mira ni banyak sangat. Minum dulu. Alah, kejap lah. Tekan-tekan lah korang ni. Kejap. Mana? Takkan dia tak tulis apa-apa guys? Mana? Guys, tak ada ke di komen? Guys, dia kata dia dah capek nak type tiap saat. Yulah, kata nak cipta kenangan. Sekejap weh, nak pergi ambil ayam. Tak apa. Sekejap, aduh sakit pinggang. Aduh sakit pinggang. Lagu pun kenangan terindah. Sakit pinggang. Kau korang ni sini 6 suku. Relax 6 suku. Relax. Abang, mana nak cipta kenangan ni? Kenangan yang terindah. Suara tak sedap pun, rasa sedap. Tak makan dah. Hands up. Sekejap. Sebabkan Abang Ojem buat dekat Mira yang no sugar, tak diet punya. Boleh tak? Boleh tak kan? Yum. Takkan dia tak ada komen weh. Lama je dia makan. Apa itu? Baiklah saya minta izin ibu dulu ya. Minta diri dulu. Minta izin ibu? Minta izin ibu pula. Buat apa dengan Tok Han tadi sampai nak kena minta izin ibu ni? Janji minta izin ibu minta izin diri tak nak borak dengan Umi dulu, nak minta izin ibu terus. Betul ni janji ni.
Mana? Takkan diam aja. Allah Akbar, sorry. Mana? Takkan diam aja. Mana? Dah lupa Mira ke? Dah lupa Mira lah tu. Alisa kalah babai ke? Jaga diri ke? Solat elok-elok ke? Yang lain jangan invite, sabar je. Orang tengah happy ni. Yang lain jangan invite. Memikirkan semua yang telah ku Mana tak ada pun. rasa Cakaplah apa-apa yang sebelum gerak. sesali. Betul lah. Dia tengah tadi kan dia kejut perempuan tu sahur. Ni mesti dia nak babai perempuan tu pula kan? Mungkin Betul tak? Sebab dia dah babai Mira kalut-kalut. Padahal Mira tak habis lagi waktu. cukup Tak azan lagi. Tunggulah sampai azan kan? habis pikirku. Cakaplah kejap lagi lepas subuh. Kalau nak tidur elok-elok ke? Lebih penting Tak cakap pun. saat tengok di atas segalanya. Tak lagi berarti perjuangan. Hantar perempuan tu balik. Betul lah, patutlah live tadi dia rapat dengan tingkap kan. Sebab perempuan tu kat sebelah kan. Sedihnya Mirror. Sabar je nak pergi tukar lagu. Sabar. Tunggu sini. Ada sekejap. Sabar. Hancur. Hancur. Hancur aku. Bila saja. Sekejap. It's a hurt. It's a hurt. Kabar. Ku berbicara Tapi pergi mana? Betul ke dia hantar perempuan tu balik? artinya kesemua ini. Ku merindukan kehadiranmu. Hancur Hancur aku. Tak payah nak pujuk dah. Dah hancur dah. Bila saja kamu tak cakap goodbye. Hancur. Hancur aku. Bila saja hancur. Dia lah bagi lift paling murah. Takkan tak ada duit kot. Bagilah yang mahal sikit. Manu. Apa yang broken sangat ni Mira? Ada lagi. Sabar. Tak sempat baca. Sabar. Korang ni kalau nampak nama dia, korang janganlah komen. Mira nak rasa nama dia. Okeylah, saya nak jadi solat. Bye, jaga diri tak? Nak jadi solat. Okeylah, nak solat juga lah. Okeylah guys. Mereka kena end lah. Mereka nak kena solat juga lah. Dah tak hancur dah. Kita buat lagu ni. Bila saja hancur aku. Hancur aku. Bila saja hancur aku. Bye, ai. Apa itu? Kenapa stop dekat situ? Sekejap.
Sekejap lah. Sekejap lah. Mira ada lagu. Sudah tertulis takdir untuk bersama. Apa capik je. Sambung ayat dekat WhatsApp. Bagai manusia. Dia nak WhatsApp Mira. Dia nak WhatsApp Mira. Lelaki terakhir yang selalu bagai menjaga dalam badai dan tenang. Cinta kita teruji. Apalah, baiklah jaga diri. Alamak, ada pin. Jaga dirilah. Jaga diri. Okey? Solat baik-baik, okey? Jangan lupa doakan saya, okey? Jaga dia sampai ke syurga. Yelah, baiklah guys. Dah 6:12 dah. Mira pun nak kena end dah. Dah azan kan? Asal tak dengar azan pun sini. Minum air. Sempat lagi tak? Nak minum air. Nak minum air. Boleh lagi tak? Kita tak boleh. Siapa yang duduk dekat cyber, tolong komen kejap. Dah pergi solat lepas tu tidur, jumpa dalam mimpi pula. Seorang tak ada dalam mimpi tak lagi. Jangan kacau, okey? Jangan siapa-siapa masuk mimpi Mira, okey? Seorang je boleh masuk. Seorang saja. Yalah, jangan masuk. Seorang saja. Where does it? Okay, fine. Tak minum. Aduh, pinggang. Pinggang. Okay lah guys. Mira kena cepat-cepat solat. Sebab doa Mira banyak ni. Mira nak minta dia supaya nampak lah pintu nak masuk ke dalam mimpi Mira kejap lagi. Aduh, pinggang. Okay lah guys. Bye guys. Diamlah Fatami. Mira sedap lagi tahu suara. Okay lah guys. Bye guys. Jaga diri guys. Korang jaga diri. Yang di sana jaga awak untuk saya. Bye bye. Thank you guys sampai masuk live beraya. Ramai 25 dalam ni tengok aku merenyam siapa. So maaf guys. Itu semua in character je. Okay guys. Janji in character. Janji. Bye guys. Jaga diri. Jaga solat. Pergilah sembahyang tu. Okay. Aduh sikit pinggang. Bye. Assalamualaikum. Takkan dia tak ada nak bye-bye Mira? Takkan tak ada. Mira bye-bye sorang-sorang cucu. Kok lah dia nak jawab salam Mira ke? Dia tak jawab salam Mira lagi. Okay lah, bye lah. Bye guys. Dia sumpah Mira mengantuk gila. Mata Mira nak tutup dah. Dia tengah solat. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu dia tengah solat? Macam mana dia tahu dia tengah solat? Dia ke yang ikut Syafiq pergi sahur tadi? Ada seorang tu dia komen. Macam mana dia tahu? Macam mana? Macam mana dia dah tahu? Mana orang tu tadi? Mana sahur apa tadi? Mana sahur Kunafa Iwan Red Velvet? Mana? Tak apalah. Anak pun cakap baik kat Mira. Waalaikumsalam pun tak jawab pun. Ni tak solat lagi ke belum? Tu tempat solat Mira actually. Mana putih tu. Nampak tak kapit putih tu? Aduh.
Tapi sebabkan ada barang-barang tu, Mira dah pindah ke bilik belakang tu. Bye, princess. Okey lah, bye-bye lah. Dah. Okey lah, bye-bye lah. Assalamualaikum. Jangan lupa korang solat subuh tu. Jaga diri tu. Awak pun tak apa. Solat hati-hati. Nanti nak balik buat kereta elok, okey? Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.